Nak tak saya tunjukkan dekat tuan-puan bagaimana nak tukarkan duit simpanan tuan-puan kepada 1 kilogram emas. Berita baik kepada tuan-puan hari ini, sesiapa yang ada bajet sekitar RM595,000, tuan-puan dapat 5 gram secara percuma dan juga bonus 1 dinar. Video ni khas kepada tuan-puan, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ramai kerja berpuluh tahun tapi simpanan semakin lama jatuh dimakan inflasi kerana duit kertas kita makin lama makin menyusut. Sesiapa hari ini mungkin ada simpanan duit dekat ASB, tabung haji, KWSP yang tuan-puan dapat dividen sekitar 4 ke 5%. Tahu tak tuan-puan, ini adalah item 1 kilogram emas Public Gold. Bulan Mei 2025, harganya sekitar RM490,000. Hari ini Oktober 2025, selepas 5 bulan, harga emas 1 kilogram ni telah pun meningkat sekitar RM100,000. Kenaikan harga emas dalam masa 5 bulan ni sekitar 20% lagi tinggi berbanding dividen-dividen di tempat lain. Inilah masa yang sesuai untuk tuan-puan tukarkan kepada aset yang lebih bernilai. Jadi siapa yang patut ambil peluang ni? Mungkin tuan-puan salah seorang pesara yang dapat duit pencen, duit KWSP yang sangat banyak. Tuan-puan boleh alihkan sebahagian dalam bentuk emas fizikal. Yang kedua, tuan-puan mungkin usahawan ataupun businessman yang nak memaksimumkan keuntungan bisnes tuan-puan. Maka simpanan 1 kilogram dan juga 250 gram sangat sesuai untuk tuan-puan. Yang ketiga, mungkin tuan-puan banyak sangat harta, banyak rumah, banyak tanah, tapi tuan-puan tak pernah simpan emas. Maka emas sangat-sangat sesuai untuk diwariskan kepada pewaris-pewaris tuan-puan pada masa akan datang. Dan yang terakhir sekali, penyimpan emas tega dekat luar sana yang tuan-puan mungkin jadikan emas sebagai aset pelaburan. Harga pergera yang murah, stabil untuk jangka masa panjang, mudah dicairkan bila perlu tunai dan selisih harga yang sangat nipis. Belum lagi ada akaun emas Public Gold, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bimbing tuan-puan sampai kaya.